Ramai ibu baru terkejut apabila ujian darah selepas bersalin menunjukkan bacaan hemoglobin rendah. Soalan yang sering timbul ialah, adakah ini sesuatu yang perlu dirisaukan? Anemia selepas bersalin bermaksud paras hemoglobin dalam darah lebih rendah daripada biasa dalam tempoh beberapa minggu selepas melahirkan anak. Keadaan ini sebenarnya agak biasa. Semasa proses kelahiran memang berlaku sedikit kehilangan darah. Pada masa yang sama, ramai wanita sudah mempunyai simpanan zat besi yang rendah semasa hamil. Gabungan dua perkara ini boleh menyebabkan bacaan darah menjadi sedikit rendah selepas bersalin. Dalam banyak kes, anemia ini adalah ringan dan boleh pulih dengan rawatan yang sesuai seperti suplemen zat besi dan pemakanan yang baik. Namun jika ibu merasa terlalu letih, pening atau cepat sesak nafas, doktor mungkin akan menilai keadaan dengan lebih lanjut. Pastikan permakanan anda seimbang ketika berpantang. Jika ada keraguan tentang bacaan darah selepas bersalin, berbincanglah dengan doktor anda supaya keadaan dapat dinilai dengan tenang dan jelas.